Oh dah bukan nak kata lah bang. Mau kalau kata gamok tak pandang muka abang ke. Oh dah tak nak pasal nak bawa mak abang pergi klinik ya. Hak betina haram jadah tu Suraya tu dia duk nganggur kepala bapak dia apa tak tahu. Mak mentua jatuh beliak aku nak bawa pergi klinik ke haram. Takkan sampai 24 jam duk upak kelapa bunga kewa dalam kain dia. Mak emot sopan dengan buah ayam duk tu kot. Cukup-cukup nak haram tu. Apalah punya buta paut bodoh kayu kecil-kecil dulu makan darah tai pasal tu. Pasal itu muka pun dah macam dengan tai lagi nampak kan. Hati paut pada limpo tu sodok tanya lah. Lagi-lagi nak haram lah dia. Bila jadi lagu ni baru padan muka mak abang tu. Padan muka memang padan muka mak abang tu. Dia julang sangat Suraya nak haram tu kan. Mai sakit sukar terkejut gempak lagu ni baru reti nak main cari odah. Awak tak ajak Suraya tu. Hak ni orang kata bang cukup-cukup nak haram. Sampai ke semua benda ni serba-serbi nak main lunggu atas kepala odah. Nak kena masuk tangan odah juga. Isuk-isuk mau kalau kata gamuk odah ni mampu aku tak tahu dalam rumah tu jadi bangkai aku pasan. Pasal hak odah duk geram ni abang. Pasal mau kalau kata gamuk menyabit dengan odah ni semua serba-serbi tak kena. Aku ni menantu mulut jahat lah. Korang ajak lah tak pandai layan mentua lah. Tak pandai kelopak bunga kewa dia. Yang dia tembul lemak sopa dengan mak babi tu siapa yang duk bagi makan darah selama main ni. Mak pak odah sendiri tak pernah duk buat babu dekat odah sampai lagu ni abang tahu dah. Menantu bodoh mana lah yang tak sakit hati mau kalau kata gamuk dapat mak mentua dapat birah perangai sopa kena haram lagi lagu ni. Sampai ke jatuh belayang di tempat lain tu aku hak duduk seberang alam ni kan depa boleh kelui main minta tolong aku juga. Awak yang hampa tak boleh bawa pisat. Nak kata tak ada apa motor cabut ada kereta buruk ada hang bawa lah pisat. Awak yang bodoh kayu buta perut sangat pasal duduk dalam rumah hampa nak haram oi. Sekurang-kurangnya tunjuklah sikit kata hampa tu ada function sebagai anak menantu kan. Hak mak mentua buta ni duk julang sangat-sangat ni. Odah ni mana dengan badan tak berapa nak sedap dengan hidung duk beringuih daripada semalam lagi. Maklumlah kita ni duk main period lagi bukan macam mak abang 50 dah kering kontang macam gurun Sahara. So lepas dah bubur santan tu kita masukkan pula ayak ikutlah banyak mana kuah hampa mau takkan hatu pun kau dah nak kena abang kot. Dalam pada badan ni tak berapa nak kuat kan gagah juga celapa pi juga tengok hantu haram jadah hamba pendek tu jatuh belayang kan. Biar hantu pelak ni pun dah tahu jalan tekek duk tebiang apa mandi kolah sampai terjun masuk pi dalam kolah hang budak-budak ke tuan nak mampu meregon dah dulu kecil-kecil tak pernah dapat tak pernah rasa ke. Cukup-cukup nak haram tu tak padangan tuan meregon nak mampu dah kita kena pergi cari kain kapan dah bang. Oh dah tengok kuih plek ni kuih sari kuih plan-plek dah mak abang ni. So kau dah tambah ayak lagi sayang bagi kuah dia cayak-cayak manja sikit kan tak mau terlampau pekat sangat tapi mau kalau kata gamau hampa suka pekat tak payahlah bubuh ayak lambak-lambak sampai bertoran kan. Nasib baiklah ada klinik Al-Fatih tu kan untuk hampa lah kawan-kawan kau odah yang ada masalah ketak lutut ke sakit kepala lutut ke hampa pakat-pakat lah terpa pi klinik Al-Fatih. Berlambak-lambak dah paklong-paklong maklong-maklong has bayar dengan mak mentua kau odah kan. Has selama main ni tak boleh berjalan sakit lutut semayang pakai kerusi kan lepas makan ubat daripada klinik Al-Fatih tu boleh semayang berdiri betul elok balik hampa weh. Boleh buat brisk walk lah berjalan merata ceruk kan berlari lah beringgut semua cukup lengkap pakai boleh belaka. Jangan takut jangan risau tau doktor-doktor depa semua helok baik-baik belaka mesra budak-budak mesra orang tua-tua. Jangan risau lah pakat-pakat lah terpa pi sayang. Berlambak-lambak cawangan depa dekat dalam Kedah ni duk ada Sungai Petani ada Alok Sedang Jitera hampa Google je dia keluar muhong sangat mau kalau kata gamuk Google tak keluar. So ingat tak hampa mau kalau kata gamuk lepas ni ada sakit lutut ke apa segala mak nenek jenis sakit ke pakat-pakat celapa pi klinik Al-Fatih. Jangan malu jangan segan sayang oi. Hang nak cucuk menega ke nak buat check up satu badan ke nak makan ubat apa segala mak nenek boleh dekat klinik Al-Fatih. Tok sah duk nganggur tunggu dah sayang mau kalau kata gamuk sakit pakat-pakat celapa pi klinik Al-Fatih.